Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam siaran Jom Berkebun. Alhamdulillah, walaupun cuaca mendung, ada hujan senyai-renyai, tapi kita terus ke kebun untuk membuat sesuatu. Okey sahabat, kita teruskan semangat. Asah. Kita asah sabit dulu. Sebab kita nak menebas. Bismillah. Okey sahabat, kita salut pun nangka dulu. Nangka badu ni. Sayang kalau kita tak salut. Jom. Alhamdulillah. Jom. Kita sejuk badan dengan air ni, air yang jernih ni. Inilah tempat yang kita menebas tadi. Walaupun sedikit kawasannya, dengan kudrat yang kita ada ni, alhamdulillah tercapai juga hasrat kita nak menebas. Mungkin kita sambung di lain masa.
Cuaca pun panas. Alhamdulillah. Kita akan tebang juga pokok pisang hutan ni. Okey. Kita terus lanjut. Ya sahabat, seperti biasa, kalau kita balik rumah, kita mengambil sedikit tanaman yang ada di kebun ni. Hari ni kita bawa balik daun kari dan beberapa puntung bunga kantan, dan juga kita mengambil pucuk ubi kayu untuk dibawa balik rumah. Okey sahabat, terima kasih kepada yang terus menyokong channel ni. Semoga anda semua sihat selalu dan tanpa jemu menyokong perjuangan saya ni. Okey sahabat, jom kita berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, semangat. Jom demo kita ke kebun. Semangat. Minum air dulu. Bismillah.